Tadi soalan tadi, oh boleh letak maknanya hamzah tu di atas waw kan, gitu ya. Itu bagi saya itu lebih kepada cara penulisan lah. Cara orang kata apa, cara dia menulis lah. Cuma hamzah ni biasanya dia kena menumpang. Dia boleh juga dia bersendiri kalau dia macam iqra' tu lah. Dia boleh dia tak perlu tumpang orang. Kan, tapi macam cara penulisan Arab ni dia kena letak di, sebab kadang-kadang dia nak a, i, u macam itulah, dia ada perkataan dia tu, jadi dia kena tumpang alif tu. Kalau u dia akan tumpang waw. Tak ada harakat lah. Dia bukan hamzah tu selepas alif tu selepas hamzah. Dia bukan alif tu selepas hamzah. Kena panjang lah sa'al macam tu kan. Tak, ni sa'alah dia. Sebab dia menumpang hamzah tu. Kalau tadi pun apa tu tadi, kalau dia baris depan dia akan tumpang waw tu lah kan. Kalau baris depan dia akan tumpang waw tu kan. Dia macam itulah. Soalan itulah. Boleh Jadi itulah soalan ni tadi ya, inti soal. Jadi boleh nampak kalau lepas ni nak tanya ni inti soal. Ni mak anak belajar bahasa Arab. Mak nak tanya ni inti soal. Apa soalannya mak? Mak tak tahu. Mak saja nak praktiskan inti soal dia. Okey. Boleh ya, insya-Allah kita ni lah sikit. Tu okey. Sebab orang Arab ni tuan-tuan, dia kadang-kadang kita tak sempat nak tanya dia ada soalan ke tak kan. Ada soalan. Dia tengah-tengah kita ceramah dia tanya. Pengalaman ceramah depan orang Arab ni memang teruja betul lah. Kalau tak betul-betul orang kata apa, janganlah berceramah. Kita tahu ada pengalaman tuan-tuan perempuan yang ada jadi lecturer ke, yang pernah ada sekolah international school ke, yang murid dia ataupun pelajar dia adalah orang Arab ataupun jenis-jenis yang orang sebelah sana lah. Belum apa-apa lagi dah tanya soalan dah. Belum baru cerita sikit, ini soal. Kadang-kadang tak tahu apa yang terlintas dalam fikiran dia, dia suka menyoal. Kita orang Melayu ni ada soalan, tunduk kan. Ada soalan, bawah kat muka kan. Ada soalan, baru angkat tangan kan. Orang Arab ni belum sempat ada je lagi dia dah angkat. Kadang-kadang soalan-soalan dia tu bukannya akademik sangat, tapi dia apa yang terlintas dia suka menyoal. Bagus tu baguslah untuk share dengan kawan-kawan, tapi kadang-kadang soalan-soalan yang tak ni lah. Saya duduk ceramah dulu kan. Saya banyak tentang ekonomi Islam, perbankan Islam, kewangan Islam, insurans Islam, apa tu, pajak gadai Islam sebagainya. Memang ada Pak Arab tu bangun katakan. You cerita pasal perbankan Islam, ekonomi Islam, apa tu, inilah takaful apa tu, semualah apa dia. You belajar syariah mana? Dia lah. Dia belajar syariah mana? Sudah. Kan kita dulu manalah CEO bank Islam, begitu tak ada pesan syariah, kita CEO dah mengaji ke mana-mana lah, takaful ke mana. Kita ada panel syariah kita sendiri kan. Tapi kita tahu lah hukum-hukum tu. Macam saya sekolah Johor dulu, sekolah darjah khas tu dah kira dah boleh jadi ustaz lah sebenarnya, cuma masa tu tak start lagi kan. Sebab masa tu jadi ustaz tak berapa glamour kan. Jadi tu tak jadi ustaz tu masa tu. Orang dulu dia tak tahu jadi ustaz sekarang glamour. Kan? Dulu memang dulu pakai motor buruk, Pak Imam. Motor buruk, basikal capuk dululah kan. Pakai kain pelikat dulu kan. Penerapan nilai-nilai Islam tu. Hakim mahkamah syariah pun gaji rendah daripada hakim mahkamah sivil kan. Tapi ceritanya dia orang memang dia orang tanya je direct daripada depan tu kan. Dalam bahasa Arab lah tu. Jadi itulah antara yang saya bila balik Malaysia saya sambung belajar lagi di Semenanjung atau ambil syariah dan sebagainya kan. Jadi alhamdulillah memang ambil syariah ni kena mantap lah bahasa Arab dan sebagainya. Jadi memang tu. Tapi baguslah soalan-soalan dia tu, maknanya dia ni. Jadi kalau ada soalan maknanya indi soal kan. Okey. Ma aksara soalan. Kan? Ma aksara soalan. Aksara tu apa? Banyak kan. Jadi kita dah tahu kasir, apa tadi, takatur tadi kan, kita dah tahu kata mana. Soalan tadi pun kita dah tahu. Ma ni apa? Ma ni biasanya apa kan? Ma apa? Apa banyak soalan. Kan? Tapi kalau kita biasanya sebut berapa kan? Sebenarnya kataan berapa tu tak sesuai lah. Kataan kam tu berapa banyak soalan. Kalau nak tambah dal alif. Tapi orang Arab tak ada perkataan dah lah. Dia tak ada dal alif tak ada. Dia kata maksara soalan. Banyak soalan kau ni kan. Banyak soal dah kan. Jadi boleh situ maksara soalan. Boleh tuan. Maksara soalan. Jadi kalau kawan kita banyak sangat tanya, cakap dia maksara soalan. 1, 2, 3. Maksara soalan.
Ma aksara soalan. Oh, banyak tanya. Tapi nak sedap sikit, dah. Nak mudah ingat, dah kan. Jadi, kalau kawan kita banyak dan kau punya soalan kan, kadang-kadang apa tu, banyak sangat soal, Ustaz nak makan tak boleh. kan, banyak sangat soalan tu kan. Okey. Boleh ya, insya-Allah kita ni lah sikit kita ni. Cuma minggu ni saya nak buat apa tu, dua berapa ni lah, tak tahu Tizul ada kot dengan ada seorang ustaz dekat Beranang tu, kami masa tu kami ziarah Asazali lah. Saya memang setting touch dengan dia lah untuk apa tu, selalu buat ziarah dia. Jadi bawakan NGO lah daripada Beranang dan sebagainya, daripada Kusuma dan sebagainya untuk ziarah dia lah. Jadi ada satu ketua wanita dia tu, dia minat satu lagu Piramli ni. Dia cerita dekat Asazali tu lah, dia minat satu lagu Piramli tu. Lagu dia lama sangat dan saya pun ingat-ingat lupa lagu tu. Dia kata lagu Hasan budak jaga lembu gitu. Kalau ingatlah, Hasan budak jaga lembu, hari curi jambu. Dia tak ada sendiri ada kan masa tu kan. Yang perempuan tu minta lagu tu. Dia kata, saya rasa bila pula Piramli lagi dia pun cek dalam YouTube, rupanya dalam filem Air Mata. Masa tu suara, tapi saya cek bukan lagu Piramli. Kalau tu saya tak tahu. Mustahil saya tak tahu kan kalau bukan. Tapi tak apalah. Dah kebetulan masa tu saya pun tukar lirik lagu tu. Bolehlah saya nyanyi. Tapi lagu ni agak kartun sikit. Tahun 50-an kan. Dan cerita tu cerita budak-budak. Dan kisah Hasan dan Hasnah ni lah. Cuma nama Hasan dengan Hasnah tu saya tak, orang kata apa, saya tak gunakan lah. Sebab nanti ada yang kecil hati pula orang nama Hasan. Kan aku bila pula curi jambu kan. Kata tak, saya sebut perkataan fulan dan fulanah lah untuk perempuan. Tadi kita dah belajar kan. Fulan, lelaki yang kita tak nak sebut namanya. Fulanah, perempuan yang kita tak nak sebut namanya. Ini kalau budak-budak ada ni, solat sikit. Boleh ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Fulan malas pergi solat, hari nak berehat, kebaikan jangan buat lewat, nanti rezeki juga lambat. Fulanah tidak tutup aurat, suka pakai ketat-ketat, patuhilah hukum syariat, tentu kau dapat syafaat. Ke masjid surau jangan lihat, berjemaah banyak manfaat, agar jiwa kita nanti kuat, mudah untuk beribadat. Jangan suka bikin jahat, nanti hidup tak selamat. Amal mestilah dibuat, berguna dunia dan akhirat. Fulan terima nasihat ini, dia dah bertaubat, tak mahu hidupnya sesat, takut mati disebat. Mengaji dia minat, kuliah ilmu duduk rapat, kawan-kawan turut beri semangat. Fulanah juga dah beringat, pakaiannya ditutup rapat, orang takut nak mengurat, itulah seorang muslimat. Fulan membimbing sahabat agar tidak bermaksiat, juga jaga iman dengan erat, bukti Islam hebat. Bantulah masyarakat selagi kita sempat, berdakwah kepada semua umat. Mari mencurah khidmat, pahala sentiasa dicatat. Quran fahamkan makna ayat, akhlak baik jemaah sepakat. Kitab Allah pemberi rahmat, sunnah Rasul mesti disemat. Kita didoakan malaikat, negara pun mendapat berkat, negara pun mendapat berkat. Wallahu a'lam. Lagu ni Hasnah dan Hasan. Filem Air Mata, cerita lama budak-budak dululah. Saya pun pelik cari dalam YouTube tu, tapi atas permintaan kawan tu tadi saya buat juga. Sebab ketua wanita tu yang datang tu, dia sebab dia dulu masih kecil-kecil jaga lembu. Dia teringat lagu tu, dia ingat Piramli yang nyanyi. Jadi daripada Zazali tu saya pun, ya ke ada lagu ni, saya pun cari tak jumpa masa tu. Tapi lepas tu tak apalah, saya dah tukar lirik dan apa semua tu. Tiba-tiba lahirnya bukan pelakon masa tu adalah, saya pun tak ingat lah. Inilah Ahmad Mahmud kot tak salah saya, masa muda. Jadi itulah di antara. Nah, mudah-mudahan yang penting lirik tu lah tadi. Lirik tu tadi boleh juga untuk kanak-kanak, untuk nanti anak-anak boleh
Saya akan masuk studio lah. Masuk studio.